Di sini nggak ada Maggi ya? Mie. Mie. Mie bukan Maggi. Di Indo bukan Maggi. Di barang-barang rumah Tony. Sebab Tony dah bagi kita tempat tinggal. Jadi kita beli barang rumah buat Tony. Banyak kali Ultra Milk kau. Bukan buat aku aja, buat satu rumah. RM50,000. Satu kotak Maggi dia ambil ni. Memang Indo dah. Tadi aku bayar total RM400 tu sekali dengan kipas. Kenapa aku beli kipas? Sebab rumah dia ikan tak sejuk. Terus ini panggil apa? Setrika ya? Iron. Aku nak keluar rumah nak iron baju, iron tak ada. Ni dia orang yang jenis employer, kedut-kedut lah. Kau bayangkan ironing board, stand fan, jam dinding, barang dapur, Maggi. Nah, tak sampai RM500 man. Untuk KL stand fan ni je dah 300 pun. Kau tahu berapa? RM80. Total semua dalam troli ni tak sampai 500. 400 lebih je. Apa nanti kita recover. Aku perasan cost of living kat Indo ni memang jauh lagi murah daripada Malaysia. So bila kerajaan dah bagi budi, dah bagi apa sara yang kau boleh spend dekat KK, dekat Speedmart, bersyukur. Ini pergi hentam lagi. Kau rasa cost of living kat Malaysia tu kau rasa mahal untuk kau. Satu, kau pindah negara. Kalau tak nak pindah negara, kau cari inisiatif lain. Cari inisiatif lain ni bukan untuk lavish life tau. Bukan untuk kau nak upgrade lifestyle ke apa, tak. Ini memang benda-benda yang basic je. Untuk kau nak sara family kau, kehidupan makan minum kau, duit rumah. Takat mengharapkan basic kau je. Kadang sampai hujung bulan tiba-tiba tak cukup nak makan lah, duit minyak apa semua. Atau aku cakap bila kerajaan dah bagi budi yang 200 liter tu, kau bersyukur daripada tak ada. Selagi ada peluang buat duit tu, kau buatlah duit. Fun fact dekat Indo, so semua kereta dekat Indo dia akan ada letak benda lah ni. Info macam dia akan bagi tahu hari ni adalah tanggal genap 8 Mei. Ada beberapa jalan dekat Jakarta ni yang dia ikut tarikh. Contoh hari ni tanggal genap, so nombor plate kereta genap je yang boleh jalan dekat jalan tu. So kalau besok ganjil, nombor plate ganjil je yang boleh guna jalan tu untuk elakkan jamet. Jamet tu rempit. Jamet harus dihapusin. Ya. Cara dia nak elakkan macet ataupun jam, dia orang buat sistem ni. So kita dah sampai rumah, kita dah shopping, beli barang-barang dapur sikit. Aku beli ironing board, kipas. Total dalam ringgit tak sampai 500. So aku nak cuba untuk cover balik apa yang aku dah keluarkan hari ni. So ni dekat M5 aku dah nampak breakout pullback entry punya setup. Ada support dekat sebelah. So sekarang dia dah masuk zone, kita layer sikit-sikit. Mission kita nak dapatkan $100 je untuk kita nak cover expenses tadi. So loading pula. Almost there. Kita kira berapa lama Dah siap $400 kawan. RM1,500 aku buat dalam masa 2 minit. Gaji sebulan orang ni. Ini je lah cara trader nak cover balik daily expenses diorang satu hari. Malam kita orang trade, confirm akan dapat cover balik. Kau nak ambil gaji sama je trader, kau trade sama-sama dengan aku. Kalau kau newbie, full swing formula ada sediakan ebook, tinggal kau nak belajar je daripada basic sampai advance. Kau pergi claim tak payah bayar. Link kat bio, tekan 3 titik kat atas, tekan open browser. Ciao.